Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, pertama dan selamanya marilah sama-sama kita rafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana Allah panjangkan usia kita, panjangkan umur kita, diberikan kesempatan kesihatan yang baik, dapatlah sama-sama kita berada di hari ini 6 Ramadan. Apa khabar semua? Sihat? Insya-Allah. Moga-moga sihat dan diberikan kekuatan berterusan untuk kita melaksanakan ibadah puasa pada tahun ini. Jadi alhamdulillah, sidang hadirin sekalian, kita pada hari ini nak bercerita tentang satu amalan yang kita duk buat setiap hari di bulan Ramadan, iaitulah pada awal pagi. Itulah amalan bersahur. Ramai orang berpuasa, ramai orang yang menahan diri daripada makan dan minum, tapi tak semua yang melaksanakan ataupun mampu untuk nak bangun bersahur. Ada yang tidur sampai ke subuh, dengar azan saja, tak sempat nak bangun sahur. Begitu tuan-tuan dan puan sekalian, sidang penonton, sahur ini bukan sekadar kita bangun makan sebelum subuh sahaja, tapi ia adalah ibadah sunnah yang besar dan banyak berkatnya. Nabi SAW bersabda dalam satu hadis yang mana Nabi sebutkan, "Tasahharu fa inna fi suhuri barakah." Bersahurlah kamu kerana pada sahur itu ada keberkatan. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Sebab itu, tuan-tuan dan puan yang dikasihi sekalian, bila sebut tentang barakah ini, cukup banyak, cukup mendalam maksud dia. Barakah ni bukan sekadar pada makanan itu sahaja, tapi barakah ni nak menunjukkan kepada kita bahawa kekuatan untuk menahan lapar itu menjadikan kita tambah tenaga untuk beribadah, dapatkan ketenangan hati dan juga ianya semestinya pahala apabila kita melaksanakan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga dengan sahur ni, bukan sekadar hanya makan pada sebelum subuh sahaja, tapi ianya adalah ibadah yang membezakan antara kita puasa umat Islam dengan puasa orang lain, puasa umat lain. Yang mana Nabi sebut dalam satu hadis, perbezaan antara puasa kita dan puasa ahli kitab ialah makan sahur. Hadis riwayat Muslim. Maknanya apa tuan-tuan? Maknanya sahur ini ialah syiar, ketetapan, galakkan untuk dilaksanakan bagi umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka orang yang sengaja meninggalkan sahur, malas bangun, tak larat, dan tak ada mood dan sebagainya, maka sebenarnya dia telah meninggalkan satu identiti sunnah. Rugi tuan-tuan, rugi bila kita meninggalkan ibadah sahur sebelum kita berpuasa. Jangan tinggalkan sahur walaupun sedikit. Nabi pesan kepada kita supaya kita ambillah sahur itu walaupun dengan hanya seteguk air. Nabi SAW bersabda, "Sungguhnya sahur itu seluruhnya berkat. Jangan kamu tinggalkan walaupun hanya seteguk air." Jadi itu, walaupun ada air sahaja pada rumah kita pada waktu tersebut, jangan sekali kita tinggalkan minum air itu untuk tujuan bersahur. Dan walaupun mungkin kita kata tak boleh nak cover sepanjang hari kan, namun begitu kita nak ambil berkat sahur itu dengan hanya meneguk air. Dalam hadis ini juga Nabi dah pesan kepada kita, bersahurlah walaupun dengan seteguk air. Penting untuk kita menghidupkan amalan sunnah bersahur. Jika tiada lauk di dapur, air segelas sudah memadai. Asal sahaja bangun sahur, sunnah Nabi tetap kita hayati. Dan sunnah yang seterusnya tuan-tuan dan puan, iaitulah kita melewatkan sahur hingga
hampir subuh. Anas bin Malik radhiyallahu anhu menceritakan pada satu masa apabila para sahabat duduk bersahur dengan Nabi, kemudian dalam masa 2-3 detik, Nabi bangun solat. Kemudian ditanyakan kepada sahabat, berapakah jarak, berapakah sela masa antara perbuatan Nabi berhenti sahur itu dan kemudian menunaikan solat, nak solat subuh. Maka sahabat kata apa? Qadru 50 ayah. Itulah jaraknya sekadar membaca 50 ayat Al-Quran. Jadi supaya kita tak tergesa-gesa, jangan sehingga bila nak azan baru kita nak berhenti, tak sempat nak minum air, tiba-tiba dengan azan di masjid baru kalut kan. Jadi kita ambil masa supaya tidaklah tergesa-gesa untuk kita nak berhenti sahur tu dan kita nak melaksanakan fardu subuh. Kemudian tuan-tuan dan puan-puan dikasih sekalian, kita nak bercerita tentang Allah Subhanahu Wa Taala dan malaikat ini berselawat kepada orang yang bersahur. Nabi sebut dalam satu hadis, fa inna Allaha wa malaikatu yusallu 'alal mutasahhirin. Sungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala dan para malaikat berselawat kepada orang yang bersahur. Bayangkan tuan-tuan dan puan-puan, orang yang lena tak bangun nak bersahur, adakah mendapat doa dan juga selawat daripada para malaikat? Amalan bersahur kita jadikannya sebagai satu kemestian, terutamanya di bulan Ramadan ini. Jangan kita abaikan waktu sahur itu dengan hanya semata-mata bangun makan. Akan tetapi kita tambahlah, kita upgrade sahur kita itu dengan amalan-amalan yang semestinya kita dah lazimi. Antaranya apa tuan-tuan? Istighfar kita, astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Kemudian kita berdoa, jangan lupa niat sahur kita, dan kita zikir ringkas sebelum nak menantikan solat fardu subuh. Jangan lepas sahur tu sambung tidur pula, kita lajak kan. Jadi sekadar ini sahaja. Sahur itu adalah waktu berkat. Jangan sekali kita tinggal amalan bersahur, kerana sahur itu ibadah, sahur itu sunnah, dan sahur itu barakah. Salam Ramadan Karim. Kita jumpa lagi. Wallahu ta'ala alam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.